Okey, Assalamualaikum. JE 226. Okey. Ini van yang jadi kontroversi ya. Van ni datang kat sini engine jam. Dia ni customer aku. Bukan orang lain, customer aku. Ni aku tengok kau tunjuk Nampak tak kerak ni? Kerak ni adalah minyak hitam yang terbakar. Minyak pelincir yang terbakar dia jadi kerak. Nampak berkerak Okey, piston ni longgar. Piston longgar, okey. Last dia servis 4 bulan 5 2025. Sekarang ni 2026. Dia hantar seminggu yang lepas. Enjin dia jam. Okey. Aku dah beritahu dah. Minyak hitam kering. Punca dia minyak hitam kering. So ada juga orang tanya, minyak hitam bocor tak bang? Dia kata. Okey, aku tunjuk kering di bawah ni tak ada kebocoran minyak hitam Tak ada kebocoran, tak ada leaking. Semuanya kering. Okay. Van ni parking dalam garage. Dia bukan parking tepi jalan, bukan parking dekat flat, parking dalam garage dapur rumah. Garage dia tu pun ada mozaik. Bermakna kalau ada leaking, dah lama dia cari aku, bang, van leaking lah bang. Minyak hitam banyak ni kat lantai. Tak ada. Dia tak pernah bagi tahu aku van leaking ke apa, tak ada. Cuma aku nak info, van ni memang pakai minyak hitam asap putih. Ni dekat kerak ni kau boleh tengok kat exhaust ni. Nampak tak berkerak? Berkerak ni. Ini minyak hitam yang terbang ni. Kerak Okey, satu lagi aku nak jelaskan. Berkenaan dengan piston Apa itu asap putih? Aku jelaskan sikit kat korang. Mungkin korang tak ada ilmu pasal enjin. Jadi korang komen lah benda yang tak tidak. Ini adalah takung minyak pelincir takung minyak hitam. Minyak hitam akan naik kat sini melalui mikrofon. Mana mikrofon ni? Mikrofon duduk kat sini Ya, aku tunjuk kau bang, kau faham. Ni ada 2 biji enjin ni, masalah yang sama ni. Tak pun mikrofon ataupun oil strain. Ni mikrofon ni untuk enjin vanet. Aku nak cerita dulu pasal enjin vanet. Ni mikrofon kat sini Sebenarnya kalau korang jaga minyak hitam, bila minyak hitam dah kurang, dia dah mula bising dah. Kalau enjin ni kurang minyak hitam, oil strainer ni tak dapat sedut, enjin tu dah mula bising. Bila jumpa bising, terus jumpa pomen. Ni satu lagi. Apa punca dia minyak hitam tu? Makan. Piston longgar. Cuba sekoyang ni. Okey, minyak hitam dia hanya naik sampai setengah ni je. Setengah enjin saja. Mana paras piston? Tunjuk piston. Aku tunjuk sikit biar korang faham. Sebab banyak saya yang tanya aku pening nak jawab. Mungkin dia tak ada ilmu pasal enjin, tapi dia petikaikan. Tu, fit Sekarang enjin ni buat semi overhaul, bukan full overhaul semi, sebab itu permintaan owner. Dia kata nak buat semi overhaul saja. Yang sebelum ni kau tengok ni, ini pun ada makan dia punya piston, ada bintik-bintik sebab valve bocor. Valve yang bocor, yang pecah terbang kat sini, tapi tak ada masalah pun. Okey, bila blok ni longgar, piston ni, sistem enjin ni dia macam pump. Minyak hitam akan naik ke permukaan. Bila naik ke permukaan, dia terbakar. Bila minyak terbakar, akan menghasilkan asap putih. So, kalau dah hari-hari korang bakar dia sikit-sikit, lama-lama habis tak dia? Memang habis lah, bos. Jadi, kadang-kadang korang pun komen, korang tak ada ilmu, tapi nak komen. Cubalah komen benda-benda baik sikit bulan puasa ni. Dapat tak pahala? Betul tak? Jadi, aku buat keterangan pasal van ni, supaya owner tahu apa yang berlaku dekat van dia. Dan owner sendiri pun mengaku, sebab owner sekarang ni, tangan dia sebelah tak boleh gerak. Jadi dah lama dia tak check minyak hitam, dia kata. Jadi dia dah sedar dah sehari sebelum tu kenapa bunyi enjin ni kasar. Kenapa enjin dia dah jadi berat. Owner sendiri pun okey je. Korang pula yang lebih-lebih. Aku pun tak faham. Okey, salam Ramadan. Assalamualaikum.